Perlawanan terakhir melibatkan Aaron Chia dan juga Soh Hui hari ini akan berlangsung selepas perlawanan pelitan dan dijangka akan berlangsung pada jam 6 petang waktu Malaysia hari ini dan berlangsung di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur. Aaron Chia dan juga Soh Hui sekali lagi akan menentang pasangan daripada Denmark iaitu Kim Astrup dan juga Rasmussen yang juga merupakan pemain nombor 1 dunia. Dan berdasarkan rekod pertemuan sebelum ini, kita tengok Aaron Chia dan juga Soh Hui menentang pasangan daripada Denmark ini sebanyak 12 kali dan 8 kali kemenangan dimenangi oleh Aaron Chia, manakala 4 lagi kemenangan dimenangi oleh Kim Astrup dan juga Rasmussen. Jumlah mata yang diperoleh oleh Aaron Chia dan juga Soh Hui adalah 549 mata, manakala pasangan daripada Denmark itu dengan 519 mata. Berdasarkan ranking, kita tahu Aaron Chia dan juga Soh Hui berada di ranking ketiga dunia, manakala pasangan daripada Denmark itu merupakan pasangan nombor 1 dunia. Dari segi race untuk Guangzhou Final BWF World Tour, menyaksikan Aaron Chia kini berada di ranking keempat dunia, manakala pasangan daripada Denmark itu berada di ranking ke-59 dunia. Mungkin sebab mereka tak bermain beberapa kejohanan sebelum ini menyebabkan ranking mereka jatuh untuk melayakkan diri ke final nanti. Berdasarkan rekod keseluruhan mereka, Aaron Chia dan juga Soh Hui telah menang 250 kali dan kalah 128 kali, manakala pasangan daripada Denmark ini pula menang 379 kali dan juga kalah 194 kali. Untuk tahun ni saja, pasangan daripada Denmark itu telah menang 6 kali dan juga kalah 5 kali, manakala Aaron Chia dan juga Soh Hui telah menang 21 kali sepanjang tahun ini dan juga kalah 6 kali. Manakala 5 perlawanan terakhir menyaksikan pasangan daripada Denmark itu telah menang 4 daripada 5 perlawanan dan kalah 1 perlawanan, manakala form ataupun prestasi Aaron Chia dan juga Soh Hui telah menang 5 perlawanan terakhir mereka sebelum ini. Jadi perlawanan ini memang sukar untuk Aaron Chia dan juga Soh Hui, memandangkan ranking mereka juga agak jauh, dan kita mengharapkan sokongan padu daripada rakyat Malaysia untuk memberi sokongan kepada Aaron Chia dan juga Soh Hui seterusnya dapat mengalahkan Kim Astrup dan juga Rasmussen, dan yang paling penting dapat layak ke final yang akan berlangsung esok. Jadi untuk fans badminton Malaysia, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan Aaron Chia dan juga Soh Hui serta update terkini berkaitan dengan Malaysia Masters 2025. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.